PRT3023, reka bentuk dan pembuatan perabot. Jom kita pergi ke isi kandungan. Terdapat agenda yang akan kita lihat. Let's go. Siapa ya? Jeng Jeng mempersembahkan produk kami. Pengenalan. Tada! Inilah produk kami, Tisme Wooden Table. Alatan dan bahan. Inilah alatan yang kami gunakan. Kenal tak tu? Langkah-langkah. Langkah pertama, taklimat awal. Sesi taklimat awal berkaitan keselamatan bengkel dan cara penggunaan alatan serta mesin telah diberikan oleh Encik Amir kepada pelajar. Langkah kedua, lakaran dan perancangan produk. Sebelum bina produk, mestilah kita kena lakar dulu kan? Okey. Langkah kedua, pelajar menghasilkan lakaran ringkas meja jepun serta mengenal pasti reka bentuk, ukuran dan bahan yang diperlukan. Cantik kan? Inilah produk kami. Apa pula langkah ketiga? Langkah ketiga adalah pemilihan bahan. Kalau tak ada bahan, macam mana kita nak buat produk? Betul tak? Setelah selesai sesi taklimat, pelajar dibawa ke stor kayu untuk memilih kayu dan papan yang sesuai berdasarkan produk yang akan dibangunkan. Langkah keempat, pengukuran dan penandaan. Pelajar membuat ukuran dan penandaan pada kayu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Tinggi 350 mm, lebar 500 mm, panjang 500 mm dan bingkai 45 darjah. Jom kita ke langkah yang kelima, proses pemotongan. Proses pemotongan kayu dan papan dilakukan menggunakan mesin circular saw mengikut ukuran yang telah ditanda. Jangan lupa hati-hati ya. Seterusnya, langkah keenam, meratakan dan meluruskan kayu. Kayu yang telah dipotong diratakan bagi memastikan ketebalan dan permukaan adalah sekata. Langkah ketujuh, pemotongan corak kaki meja. Setelah selesai, diteruskan dengan pemotongan corak pada kaki meja yang berbentuk love dilakukan menggunakan mesin jigsaw. Cantik kan? Jangan tiru tau. Jom kita teruskan dengan langkah yang ke-8, pengaplasan awal. Bahagian potongan diamplas menggunakan kertas pasir bagi membuang serpihan dan melicinkan permukaan sebelum melakukan cantuman. Langkah ke-9, ujian cantuman. Sebelum kita nak cantum, mesti kita kena uji dulu kan? Okey, semua komponen dicantum secara sementara, dry fit bagi memastikan kesesuaian dan ketepatan sambungan. Faham? Wah, kita dah langkah yang ke-10, iaitu cantuman rangka meja. Cantuman rangka meja dan tulang tengah dilakukan menggunakan mesin kompresor, stapler air gun dan nail air gun. Tengok tu diorang buat. Langkah yang ke-11, pemasangan kaki meja. Setelah selesai, diteruskan dengan cantuman kaki meja yang dipasang menggunakan nail air gun bagi memastikan struktur meja lebih kukuh. Kukuh tau, jangan tak kukuh, bahaya. Langkah ke-12, pemasangan papan meja. Setelah selesai, diteruskan pemasangan papan meja menggunakan gam kayu dan nail air gun selepas proses pengukuran dilakukan. Guna gam kayu tau, baru lekat. Jom kita teruskan lagi dengan langkah ke-13, penutupan lubang.
Selepas itu, proses menutup lubang-lubang paku, stapler dan lompong kayu ditutup dengan menggunakan tepung penyumbat. Barulah meja kita kemas. Langkah ke-14, pengamplasan akhir. Tadi kan awal, ni akhir pula. Setelah selesai, seluruh permukaan meja diamplas menggunakan meses sander dan kertas pasir sehingga licin dan rata. Barulah cantik. Langkah ke-15, pembersihan permukaan. Habuk kayu dibersihkan sebelum proses kemasan dijalankan. Tak sabarnya. Langkah ke-16, proses kemasan. Proses ini dilakukan menggunakan varnish jenis mahagani. Pertama sekali, lapisan pertama dishelet dan dibiarkan kering selama 1 hingga 2 hari. Kemudian, pengaplasan halus dilakukan sebelum lapisan kedua. Dan terakhir sekali, lapisan kedua dishelet bagi meningkatkan kecantikan dan kekemasan produk. Langkah ke-17, pemeriksaan akhir. Dah habislah? Di langkah ini, produk diperiksa dari segi kestabilan, kekemasan, keseimbangan dan kualiti keseluruhan. Barulah puas hati. Jeng, jom kita lihat perkembangan produk. Lah, meja ini diam tetapi tugasnya besar. Hasil akhir produk. Inilah hasil akhir produk kami. Cantik kan? Hasilnya meja ini adalah kukuh, stabil dan kemas. Penutup. Kesimpulannya, T-Smith Wooden Table merupakan satu inovasi perabot yang menggabungkan reka bentuk moden, fungsi pelbagai guna dan penggunaan bahan yang berkualiti. Pendekatan inovatif ini bukan sahaja meningkatkan keselesaan dan berpraktisan pengguna, malah memberi nilai tambah dari segi ketahanan serta fleksibiliti penggunaan dalam pelbagai situasi. Dengan konsep yang relevan dan berdaya sains, T-Smith Wooden Table berpotensi menjadi pilihan perabot inovatif yang memenuhi keperluan gaya hidup masa kini. Hidup menjadi lebih bermakna apabila kita mencipta sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Idea hari ini, kemudahan masa depan. Penghargaan. Tidak dilupakan sekalung penghargaan kepada pensyarah, tenaga pengajar dan ahli kumpulan kami. Sekian, sampai jumpa lagi. Selamat yang sudah, Alisa tadi.